Jadi hari ni kita nak share pengalaman-pengalaman ataupun mengapa kita buat Reiki 3 apps ni yang kita rasa antara route ataupun route yang terkini yang Maizara nak introduce untuk semua pelanggan kita. Jadi apa yang kami boleh katakan sebenarnya idea untuk datang buat 3 apps ni adalah apabila kita mula kita just study analisa macam mana pelanggan Maizara, macam mana profil dia orang dan macam mana apa tour yang Maizara ada kan. Jadi tour yang Europe atau mana-mana tour kita yang kita ada sekarang, contohnya Eastern Europe kita. Eastern Europe kita sekarang sebenarnya rasa-rasanya dah hampir 10 tahun, mungkin 8 tahun macam tu dah ada. Jadi Eastern Europe ni dah ada berpuluh-puluh grup kita ada. Jadi kita rasa dah sampai satu stage dia dah jadi stagnan. Jadi dia dah macam tak boleh move. Jadi kita nak dapatkan hari tu satu grup pun agak susah. Jadi apa kita buat actually, kemudiannya kita ada England Scotland. England Scotland ni pun dia agak special sebab dia jadi special time. Hanya Oktober dia jadi kuat. Bukan jadi kuat, dia jadi banyak. Jadi dan Scandinavia juga jadi macam agak orang kata hanya special tarikh saja yang diorang akan ada. Jadi kerana itulah kami jangkakan 3 apps ni yang akan paling wow sekali. Sebab satu, ikut profil customer kita yang memang suka nature, tak nak susah-susah payah, sudah-sudahlah jalan berpenat-penat. Dan juga tempat yang rare. Tempat rare ni maknanya kalau you pergi sendiri tak boleh fikir tempat ni kecuali you copy itinerary. Dia kata ambil itinerary Maizara, copy. Macam tu. Jadi so far kita dah perasan dah ramai orang copy. Tapi nak buat macam mana? Orang kata kalau kita tak pecahkan ruyung, mana nak dapat sanggunya. Mona masuk Mona. Mona ni dah datang pagi datang bawa kereta bersemangat sebab dah dapat suami dia, dah ambil je dia dah ada energi. Kalau tidak dia macam nyanyi lagu sedih, minum makan tengok suami dia masuk mana. Jadi kerana itulah kita introducekan new package. Dekat sikit. Jadi package ni sebenarnya kita tahu tak muat dah 3. Tapi kan saya tengok Haji cakap, jadi kita hanya buat session ni, kita nak bercerita sebab kita pergi 3 orang. Jadi tuan-puan kena bersabar sebab kami akan bercerita pasal pandangan masing-masing. Maknanya pandangan saya, pandangan Mona dan kemudian G akan masuk. G duduk sebelah, tunggu je. Tapi saya kata G tak muat lah kalau kita ada D kat belakang ni. Jadi kita nak cakap reason why is actually 3 apps ni special is actually because kita kena create yang baru. Even dalam konsortium yang Maizara masuk pun tak ada orang buat benda ni. Ramai orang bagi tahu, Maizara, Zawati especially, you all selalu create benda-benda baru. Saya cakap yes, betul. Sebab satu, kami anggap diri kami traveller first, travel agency yang then baru nak facilitate orang-orang travel. Jadi untuk kami boleh katakan kita ni sebagai the original, Mona. Kita the original because kalaulah kami tak buat route ni, tak cuba route ni, tak tulis itinerary ni, kami rasa ramai orang tak boleh duplicate benda ni. Jadi kalau geng-geng backpacker tu, kemungkinan mereka share itinerary, share. Tapi mereka tak boleh imagine sebab dia orang tak buat live, dia orang cerita je. Share itinerary, dia orang share je kan sebab dia orang tak ada apa. Tapi macam Maizara, kita buat sebab kita nak menjana travel punya group, kita nak menjana income syarikat. Jadi kita terpaksa, bayangkan kita spend 3 orang pergi, berapa puluh ribu kos yang banyak, tapi kita masih rasa gembira sebab untuk kita pun destinasi ni sangat wow. Mona. Mona sama Mona. So especially dekat Dolomite. Orang Itali sebut Dolomite. Jadi Mona dah suka, dia nak join orang Itali sebut Dolomite. So kita sebut Dolomite kan. Rupanya kita baru dapat tahu pronunciation Dolomiti. Untuk Itali. Jadi dia nak jadi Dolomite dia. Orang tu sebut Dolomiti. Betul. So memang berbeza kalau kita tengok ada masa kita pergi sana tu, kita tengok ada geng backpackers pergi jugalah, ladies yang drive. Dan we are also ladies, kita drive. Tapi mereka tak pergi, dia orang pergi Dolomite je. Dia orang tak pergi yang Bavaria, dia orang tak pergi Tyrol. So kita ni buat 3 apps ni yang memang macam
The best. Wow. Wow. Sebab kami pun macam dah bila Mona kan dia sangat wow dengan dia punya Tatra Mountains. Kalau yang siapa pernah pergi Eastern Europe, Maizara kan ada Tatra Mountains kan dekat dekat Slovakia dengan Poland punya border tu. Tapi bila dia dah sampai hari kedua, dia dah sampai Dolomiti, iaitu on the way pintu gerbang Dolomite belah Eastern tu, dia dah macam aduh yai, ini lagi dahsyat daripada Eastern Europe, ini lagi wow daripada Tatra Mountains. Jadi kita akan cerita sikit pengalaman kita hari-hari mengikut perjalanan kita, dan kemudian kita akan overall tour ni, dan kita sebenarnya kita nak launch tour ni kita nak buat, kita tak nak tunggu dah tahun depan, kita nak try ni. Kami nak maklumkan ada 3 je. Ada 3 date. Kenapa 3 date? Sebab Dolomiti ni ataupun Dolomite ni, especially Dolomites dia wilayah yang tinggi up to sampai dekat 3,000. Macam contoh Zugspitze dekat sikit lagi 3,000. Lepas tu bila kita driving, masa kita driving kita dah nampak lambang ais kan. Jadi maknanya kita kena end kan tour kita sebelum winter. Pada untuk kita yang sebelum winter, iaitu pada by awal November dah mesti habis. Jadi kerana itulah 3 orang je yang dah buat tour ni. Mana saya, Mona dengan G, Razia. Jadi kita je 3 orang yang boleh bawa grup ni. Jadi grup ni kita akan buat dengan kita plan, kita tak rasa mungkin ramai. Jadi sebab tour Maizara pun yang bulan 10, 11 ramai orang dah buat booking. Jadi kita punya regular tu dah book tempat masing-masing kan. Jadi apa yang kita buat actually kita akan buka juga. So kita dah tengok timing yang saya ada, Mona ada, G ada. Each of us akan try ada group sendiri. Kalau ada customer nak, kita kena pergi. Sebab menarik sangat, tak boleh tunggu dah tahun depan. Sebab waste lah. Tetapi kalau tak ada juga rezeki, dan kita sambung tahun depan. Tapi hanya tahun sekarang kita nak present pengalaman kita kenapa route atau route 3 apps experience ni special. Macam Mona cakap tadi, kita jumpa juga dalam geng-geng backpacker kan, semua cerita Dolomite. Tapi apa yang orang tak perasan ni, actually dia adalah 3 apps bersambung gunung yang bersambung. Dan menariknya Banjaran dia ada nama sendiri. Maknanya untuk Austria dia panggil Tyrol. Tapi lain tau, view dia lain Lain lah. Lain, memang lain. Kalau kita pergi Dolomite kat Itali tu, kiri kanan tu kita nampak batu kapur. Tetapi yang Tyrol dengan Bavarian tu lebih banyak pokok dengan atas ke gunung lah. Atas kita nampak snow cap lah. Dia masih salji lagi, walaupun dah masuk summer, dia masih ada salji lagi. Dan memang lain view dia. Kalau orang kata bosan lah sama gunung-gunung, tak ada. Lain So lagi satu, okay, Mona cerita dulu Mona. So kita kena ada skrip. Sebab kita orang selalu cakap, kalau tuan-puan perasan, kami sekarang dah kena sediakan skrip. Sebab kita kena cakap, office kita kena cakap ikut segmen dia. So kalau tidak, kita memang hentam je cerita sesuka hati kita kan. Tapi akan hentam juga lah ni. So antara yang tempat yang kita akan pergi nanti adalah antaranya kita akan pergi Gunung Tasik. And then sungai tu, kiri kanan jalan tu memang ada sungai lah. Kita boleh tengok ada mountain, lepas tu ada bandar besar, Munich bandar besar, and then ada Salzburg bandar besar, and then tempat sejarah dia jugalah Bolzano bandar besar. Bolzano bandar besar. Cortina bandar tak besar, Pekan tak besar, tapi dia ikon untuk Eastern Dolomites. Yes, and then dia adalah tempat orang panggil Sukan Olimpik bulan 2 ni kan, orang buat kat situ. Dan kebanyakan bandar yang kita pergi ni adalah pernah menjadi host kepada Sukan Olimpik musim sejuk. Pernah 2 kali, pernah sekali. Garmisch Partenkirchen tu jadi Olimpik 1934. Kau agak, oh my gosh. Macam Spear apa? Seefeld. Dia ni, kita orang ni belajar kat UIA, Mona nampak Seefeld, dia kata Seefeld PJ. Dan dekat kampus kita lah. So Seefeld ni dah 2 kali jadi tuan rumah pada sukan luncur. Sukan Olimpik musim sejuk. So cantik lah, memang kena pergi. And then kat Tasik macam Lago de Bryce. Lago ni Tasik, Lago de Bryce tu memang best. Kita boleh naik sampai sendiri. Kayu sendiri, tapi kalau tak ada orang kayu jangan naik lah. Ataupun duduk tegak-tegak sampai habis masa 45 minit balik lah. Lepas tu ambil gambar kan. Dan dia punya Tasik tu warna dia biru, keliling dengan batu kapur punya gunung. And then kita akan pergi, ada juga shopping. Kata tak tengok gunung-gunung tak ada shopping. Tak ada, kita akan pergi outlet. Ada outlet dan
small supermarket yang kita boleh beli coklat. Dan juga kita akan pergi BMW punya museum, ni untuk orang yang suka lah. Dan kita akan singgah dekat stadium Bayern Munich tu lah. Kalau ada, kalau ada, yang nak lah. Kalau yang tak nak tu kita skip je lah, tak ada masalah. So apa yang menariknya bila kita pergi kat bila kita drive tu, tak ada masa nak tidur lah saya. Sebab kiri kanan jalan tu memang, kalau you tak nampak Gunung Ganang, you nampak rumah-rumah Alpine. Rumah Alpine ni dia ada ciri-ciri dia. Hastad aja dia. Ya. Pengalaman dalam tu Hastad aja. Hastad sama dengan Bohin. Bohin. Tapi kat sini semua tempat kiri kanan kampung-kampung orang, dia rumah dia macam ni supaya snow senang turun. And then semua buat dengan kayu, and then diorang masih gunakan kayu sebagai bahan bakar untuk cantik lah susun kayu kan. Dia punya ni lah untuk pemanasan dalam rumah lah, dia tak pakai elektrik. So dia masih pakai yang style lama lah. Jadi di situlah kita dapat tengok macam mana. Kadang-kadang macam bulan 9-10 ni masih ada lagi wildflower, sebab dia belum lagi masuk snow kan. Jadi kita boleh nampak wildflower kiri kanan. Mungkin kalau ada sempat, kalau ada tempat yang kita boleh berhenti, kita boleh berhenti ambil gambar. Tapi kalau tak, kita tengok je daripada bas kan. Sebab dia kadang-kadang ada tempat boleh berhenti, ada tempat tak boleh berhenti kan. Hotel kita pun best. Kita nak tengok nanti hotel yang selesa lah. Especially kita punya customer kan semua kebanyakannya orang kemas kan. Cuma ada kalanya kemungkinan kita akan duduk dekat kampung. Kalau satu malam tu, satu malam yang tak ada lift. Sebab selalu kebanyakannya resort kat kampung ni tak ada lift. Jadi apa yang kita buat, kita akan beritahu awal supaya kita boleh bawa beg kecil je. So beg besar tinggal dalam bas lah, tak ada isu lah. Jadi okay, saya sambung balik. Kita ceritakan macam mana supaya diary ni Mona akan masuk. Sebab saya akan ceritakan diary perjalanan supaya ramai orang dapat tahu macam mana perjalanan tour ni. Apa yang kami reki adalah apa yang kita akan jual. Maknanya dia punya step yang kita buat adalah sama seperti step yang kita akan jual dalam package. Maknanya kita tak buat masuk sini keluar sana, tak. Kita dah try buat macam-macam orang kata calculation, matematik dia semua. Sebab dia boleh masuk daripada Venice, dia boleh masuk pada Milan, dan dia boleh masuk pada Munich. Jadi kami pilih Munich sebab Maizara dah ada tour yang masuk ke Milan, Maizara dah ada tour masuk ke Munich dan Venice dan Milan. Jadi kita tahu banyak syarikat juga dan banyak customer yang juga dah masuk ke destinasi ni. Jadi kita cakap kami dah takkan buat dah destinasi di utara-utara Itali ni. Kami akan bawa tuan-puan yang Maizara tak buat. Apa package yang Maizara tak masuk is actually Munich. Maizara tak ada dalam tour, kita tak ada Munich, kita tak ada Salzburg. This tour adalah tour yang original, tidak repeat mana-mana tour yang Maizara buat. Okey, jadi kenapa 3M? 3M kita kata experience, because kita nampak ada gap di mana this is very interesting route yang mungkin ramai orang suka, tak penat, tak jauh, tak menyusahkan, lepak-lepak, bergambar, kita ada banyak jalan kaki, relax-relax, bergelak, ketawa, makan-makan, mungkin ada piknik juga sekali-sekala. Jadi kita startkan dengan Munich. Penerbangan dia kemungkinan ada beberapa penerbangan yang masuk pagi ataupun masuk petang, tapi total programnya kita buat adalah 7 malam hari tu. Jadi kita akan kita buat hari tu, kita masuk Munich dan kemudian kita masuk ke pintu gerbang untuk Alps Austria. Apa Austria punya gerbang dia? Adalah Salzburg. Salzburg dianggap sebagai capital of Austrian Alps. So kita buat Salzburg. Dekat Salzburg, selain pada Salzburg tu sendiri terkenal sebagai pintu gerbang untuk Tyrol Alps, Salzburg ada Swarovski. Jadi mungkin tuan-puan pernah pergi, mungkin pernah dengar Swarovski kan? Buat gelang buat apa? Tudung-tudung. Mona pergi baru nampak Swarovski tak berapa mahal. Saya dah tahu dah sebab saya pernah buat story dia. Jadi dia pun kata macam, oh ada orang jual macam beribu-ribu, puluh-ribu tu, tak tahulah macam mana dia letak Swarovski tu. Nampak dalam bekas tu pun dah beribu kan mana? Yang dia jual tu murah je, dah RM20. Jadi kita buat Swarovski dan kita buat Salzburg. Jadi dekat Salzburg ni ada benda-benda menarik macam Old Town. Old Town Salzburg ni macam biasalah, banyak Old Town tempat lama. Apa-apa Old Town dekat kawasan yang bercakap Jerman, mereka normally panggil Altstadt, A-L-S-T-A-D. Altstadt is actually meant Old Town. Jadi dekat Old Town tu ada kisah raja-raja. Jadi kalau kita pergi ke Vienna, kisah raja dia nama lain. Raja Franz Ferdinand semua. Jadi bila masuk ke Salzburg,
Dan sejarah kawasan-kawasan Alps ni, nama raja dia terus jadi Ludwig. Ludwig ni sebelum Franz Ferdinand, raja pertama ni, dia adalah moyang-moyang kepada orang kata Maria Theresa semua. Pandai tu orang bersejarah. Jadi kemudian kita akan buat Salzburg. Salzburg adalah bandar yang comel, kecil, tetapi ada special Salzburg. Kalau siapa join kita female dia. Salzburg. Jadi kemudian kita akan pergi Do Re Mi. Sounds of Music. Dia buat lokasi, ada 6-7 lokasi dia shoot dekat Salzburg, dan insyaAllah kita akan pergi ke garden dia kat situ dan ambil gambar. Sana dia kecil je kan, sana tapi dia menarik kan. Jadi lagi yang kita akan pergi is actually Innsbruck. Innsbruck adalah juga ada top of Austria. Ada top of Austria di Innsbruck, dan juga Innsbruck adalah dianggap sebagai capital of Tyrol. Jadi dekat sini ada sungai cantik, ada rumah kala-kala, dan bestnya dia punya, dan ramai orang, ada banyak makanan Islam, makanan halal. And then dia best, Old City dia kecil, jadi kita jalan tak penat. Old City dia kecil dan dikeliling dengan Alps. Ya, Alps dan sungai. Memang cantik. Jadi kita akan buat Innsbruck. Macam saya kata, Innsbruck Maizara tak ada dalam package Maizara. Salzburg pun tak pernah ada dalam package Maizara. Jadi seterusnya, kemudian satu hari saja kita singgah situ, sebab daripada Munich ke Salzburg hari itu kita buat hanyalah dalam 2 jam setengah saja, 2 jam macam tu. Jadi kami pakai kereta. Original tour nanti dia akan pakai bas atau minibus. Kita target minibus saja, sebab tapi kita nampak sebenarnya minibus yang tak ada, bas yang banyak kan. Dekat Dolomites pun dia orang semua pakai bas besar-besar. Jadi tetapi tak banyak. Kemudiannya daripada Innsbruck, dan baru kita masuk, because kita kena tahu Austria dengan Italy ni, bila kita dekat bawah Innsbruck sikit, dalam 30 minit daripada Innsbruck, orang dia dah cakap Italy. Kan saya terperanjat dengar rupanya ke Austria ni, kita tahu dia Jerman, tapi saya tak tahu. Saya macam orang kata lalai lah, kita tak tahu sebenarnya Austria ni ada region cakap Italy rupanya. Jadi kita akan masuk, dan bila dia once cakap Italy, tak jauh pada tu bermulalah dia panggil the Queen of Dolomite. Dolomiti mau nak sebut adalah Cortina di Ampezzo. Cortina. Dan baru saya tahu jam Cortina yang setengah orang pakai itu datang daripada Dolomite punya region. Wow, hebat kan? Jadi kita akan pergi kat Cortina, tapi tarikan dia adalah Lago di Brais tu. Lago tu macam mana sebut tadi adalah tasik. So apa-apa yang sebut lago tu adalah tasik. Jadi dekat situ kita akan enjoy, orang kata bestnya kat situ, sebab agak ni sekarang trend orang-orang halal, orang Islam datang, makanan halal pun ada. Jadi kita pun dapat makan halal. Kita makan halal dekat sana. Kita orang pun makan chicken chop, macam chicken chop. Kalau kena bawa black pepper bawa black pepper. Wah tu itu halal. Dia orang bagi mayonis je, kita patut bawa black pepper. Jadi kita akan buat orang panggil the Queen of Dolomites, iaitu dalam tour ni kita cover Dolomite East, Dolomite West. Jadi saya nak cakap sekali lagi, hanya orang yang betul-betul study saja tahu pasal kisah Dolomite East, Dolomite West, buat apa, buat ini. Orang yang kopi-kopi itinerary orang, dia takkan tahu. Dia akan buat dia drive saja. Okey, saya dah sampai Dolomite, inilah dia. Dia tak tahu. Tapi tak ada. Saya rasa sebab dekat dalam office ni, decision nak buat tour tu saya buat. Advisor dia Mona G yang akan kata boleh buat approve, duit dibagi. Wah, konon. Tetapi mereka setuju. Itinerary ni memang wow sangat untuk ganti, untuk slowly bukan ganti possible lah untuk Eastern Europe yang dah slow. Jadi daripada Dolomite tu, Dolomite East, dia ada capital untuk Dolomite East. Jadi kita akan buat kepada Cortina di Ampezzo. Cortina di Ampezzo ni adalah kalau ramai macam Mona sebut tadi, dan ramai orang cakap, dia adalah akan jadi host Sukan Olimpik 2026 tahun depan bersama dengan Milan Cortina dipanggil. So kita dalam gambar kita pun dah tengok pintu gerbang besar tu, Olimpik 2026. Diorang tengah sekarang ni, diorang tengah sibuk buat construction, baiki apa yang rosak, dan ada banyak bangunan baru diorang buat lah. Jadi kita tengok juga. Jadi kemudian daripada East Dolomite ni, kami nak bagi tahu, jangan imagine dia macam bandar apa-apa, tak ada. Dia orang ni macam pekan je sebenarnya. Kampung. City lah juga sebenarnya, tetapi sikit aja. Tetapi perjalanan dia tu, you akan start macam wow, sebab
but dia punya landscape dia tu ataupun dia punya mercu-mercu tanda dia kata peak dia ada banyak peak tau. Jadi peak dia kita akan nampak pada jauh 3 peak, 4 peak, 5 peak. So kita pun dah agak itu ke nama peak sebab kita sebelum pergi kita dah study nama peak dia kan. Macam oh macam tu, macam ni. So kita baca benda tu. Jadi bila you masuk Dolomite saja, daripada bila kita datang daripada Innsbruck kita dah nampak dah peak tu yang betul dengan jalan dia yang menarik tu kan. Jadi selepas Dolomite tu, selepas kita kalau kami sebut Dolomite tu maknanya kami berada di Italy ya. Maknanya hari kedua ketiga kita memang berada dekat Italy. Kemudiannya kita akan cross memasuki Bolzano. Bolzano adalah pula lebih besar daripada Cortina. Lebih hebat, lebih wow, bandar. Lebih macam Italinya, campur Austrianya, tetapi dia adalah capital untuk Dolomite Western. Western Dolomite, dia lebih ramai lagi orang. Jadi on the way so kita yang best di Bolzano ni ada muzium Ozzy siapa? Iceman. Orang yang saintis jumpa dengan keadaan intact 5,000 tahun lepas dia hidup dan mayatnya berada di kawasan sejuk elok dan dia orang bawa dia dan kita boleh tengok dalam muzium ni. So insyaAllah itu one of kita punya visit lah. Jadi saya berbalik cerita je. Dalam kisah tu kita akan cross daripada Cortina pergi ke Bolzano dan kita akan this is actually you akan dapat experience the Great Road of Dolomites, the highlights untuk tour. After kami balik pun kami buat conclusion itu the best. That is the best. Dolomite adalah highlight untuk tour kita. Betul, jadi walaupun Zugspitze top of Germany tu hebat, memang hebat lah top tu, tetapi the experience of laluan untuk Dolomiti tu daripada east ke west memang hebat sangat lah. Jadi untuk tuan-puan semua nanti kalau ada rezeki jom tengok itinerary kita bila kita habis nanti mungkin esok ke, sebab kami tengah finalize sekali. Hari ni kita nak report dulu apa kita punya pengalaman. Jadi perjalanan yang pergi Dolomite daripada east ke west Dolomite ni memang dia paling orang kata dengan perjalanan dengan stop. End up kita datang lambat sebab kita asyik stop gambar. Lepas tu nak kita pakai drone kan. Drone ambil gambar pakai drone lah, pusing-pusing ambil gambar jalan pusing-pusing dia. So memang menarik lah. Memang untuk saya sendiri, saya memang orang kata wow bila G bawa drone, dia bawa dengan 360 dia keluar gambar lagi, kita cakap wow. Jadi dengan ada cable car punya pengalaman, nanti dalam tour nanti kita pun naik cable car, nanti kami tulis itinerary penuh, kita share, boleh tengok itinerary hari ketiga, hari keempat kita, dan juga sampai Bolzano. Jadi Bolzano ni dia lebih tersusun, dia bukan maknanya macam kita masa hari tu kita buat recce road trip. Jadi kami buat daripada east masuk west. Tengok orang dia pergi west saja, daripada Bolzano baru dia masuk ke east, dia buat day trip macam tu kan. Jadi kita tak buat sebab kita tak ada masa untuk kita. Tetapi untuk customer pun kita dah buat, kita buat satu loop. Maknanya kita buat Munich. So kita buat Munich, masuk east, keluar west, masuk balik ke Munich. So itu yang kita buat. So dekat Bolzano nanti sudah masuk hari keempat. Bolzano macam Mona cerita, dia ada Ozzy Museum ni rupanya saya pernah baca tapi saya tak ingat tu Bolzano. Jadi by the time kita tahu ada museum dia, kita pun teruja sebab this is one of the best discovery lah, world punya best lain pada untuk dunia. Arkeologis mereka kata ini selepas Mamiya dekat Mesir tu, ini adalah the biggest punya penemuan lah. And then kita dapat tengok sini Mamiya si Ozzy tu dalam bilik dia tu lah. Seram. Dengan dia pakai jaket kulit binatang tapi dah kecut lah kan, tapi nampak badan dia semua intact sebab dia duduk dalam air batu kira hampir 5,000 tahun. Jadi Ozzy tu adalah consider highlight. Bolzano juga, tahun Bolzano tu sebenarnya tahun orang kata the city tak besar sangat kan, tapi dia senang jalan. Senang, tetapi sebenarnya tahun tu sebenarnya adalah hentian saja sebenarnya. Tetapi dalam itinerary ni sebab kita kena pusing untuk pergi Bolzano, tapi Bolzano sendiri pun memang lawa, ada sungai semua, dan dia akan start hijau dah sebab dia dah nak naik ke atas balik kan. Jadi that is actually Bolzano itinerary. Jadi kalau tuan-puan tanya kita apa benda tahun dekat Dolomite yang kita pergi,
kita akan pergi untuk kita actually Lago di Brais, kemudian Cortina di Ampezzo, kemudian Val Gardena yang kita cross satu hari, bukan satu hari, dalam 4 jam. Kemudian kita pergi Ortiz nak naik cable car, kemudian kita buat Bolzano. Jadi dia hanya program dia 3 hari 2 malam untuk region Dolomite saja. Kemudian daripada Dolomite baru kita masuk sekejap ke Tirol, sebab Italy punya route tu nak pergi ke Jerman kita mesti lalu Tirol Alps semula. Jadi kita akan lalu atas, masuk atas. Boleh nampak pula Salzburg kat ujung sana. Macam saya katalah, route dia macam berpusing kan. Sebab dia route yang tak susah sebenarnya, tetapi view yang Masya Allah lawa sangat. Jadi kita akan pergi ke Seefeld, bukan Seefeld, Seefeld, Seefeld. Seefeld. Jadi dia adalah dianggap sebagai bandar percutian untuk bahagian Tirol. Kalau you pilih percutian di Austria, maknanya kalau you nak tunduk tempat yang ada snow, ada skiing, you kena pergi Seefeld. Bawah dia sikit, dalam sejam Innsbruck ada juga ski. Tetapi Seefeld ni lebih kepada betul-betul border Germany, dekat sangat dengan next hotel kita, iaitu lokasi 2 malam. The only 2 malam kita tidur adalah Garmisch-Partenkirchen. Kita orang Melati sebut ni Old Town. Jadi dua bandar. Garmisch ni modern. Dia dikombankan atas arahan Hitler, sebab dia nak jadi host. So best dia pasal Garmisch-Partenkirchen ni, sebab semua bangunan dia, majority of the bangunan dia lukis. Ada painting, ada painting, kisah rakyat, kisah keagamaan. Jadi memang lawa lah. Jadi fasad bangunan, kalau kita tahu dekat Jerman, Bavaria. This is actually where kita masuk Bavaria. Selepas Seefeld tadi kita terus masuk ke wilayah Bavaria atau Bayern. Kita pun tahu. Bayern tu punya Bavaria. Bayern Munich yang kita tahu pasal pasukan bola kan. Punya Bayern tu adalah wilayah Bavaria. Bayern, wilayah Bayern. Macam tu lah. Jadi kita selepas Seefeld, iaitu dalam Austria, hanya setengah jam saja kita akan masuk ke destinasi seterusnya, iaitu Bavaria. Kita orang macam, wah Bavaria teruja sebab satu teringat kereta BMW lah, kereta Mercedes lah, BMW pun actually Bavaria motor, vehicle something, satuan motor. Baru kita tahu bila pergi tu perusahaan motor otomobil lah. So ada museum kan. Museum. Jadi bila kat Garmisch-Partenkirchen ni kita tidur 2 malam dekat Garmisch tu. So that you boleh rehat sikit ke macam mana. Dan kita akan buat benda-benda yang paling highlight untuk Bavaria punya region. Apa highlight Bavaria region? Sebenarnya dia ada dalam 2 atau 3, ikut yang mana. Satu is actually top of Germany. Bayangkan dalam besar-besar alam Germany, dia punya paling tingginya berada di Bavaria, iaitu Zugspitze. Iaitu Zugspitze dipanggil juga dalam bahasa Inggeris sebagai top of Germany. So dan juga kita akan pergi ke Neuschwanstein Castle, iaitu castle untuk Sleeping Beauty dalam cerita Disneyland. Jadi kita akan buat juga benda ni. So nak cerita pasal nak pergi ke Zugspitze tu, option dia adalah naik macam Switzerland juga, naik cogwheel ataupun naik cogwheel plus, cogwheel tu cogwheel train plus naik cable car. Jadi hari tu masa kami pergi Reiki tak ada. Cable car ditutup. Maintenance apa benda. Tapi nasib baik dia orang tu bagus kan. Tak ada cable car, naik train saja ya hari ni, no cable car. Okay, understand cakap. Tapi cable car train dia, kiri kanan tu memang lawa. Sebab nak bila naik train ataupun kita ada satu nampak bangsal. Tasik. Bangsal dia rare kan? Memang signature lah. Tasik kita jumpa tasik dia tu. Tasik kita kena tanya ke tasik tu. So tasik dia ni warnanya hijau zamrud. So kalau kita datang naik train tu, kita pernah nampak lah. Dan naik cable car lagi nampak. Jadi kita akan buat, tetapi so that is a program. Adanya bila Bavaria ni ada elemen dia. Satu is actually Garmisch-Partenkirchen tu. Garmisch-Partenkirchen, 2 bandar combine jadi satu nama brand. Jadi orang kampung sebenarnya tak apa suka, tapi nak buat macam mana, Hitler arahkan kan, semua orang kena setuju. Sebab dia adalah host Sukan Olimpik 2 kali atau 3 kali, saya tak ingat lah. Tetapi kat sini lah
Border kat sini termasuk kalau you buat seafair. Apa tu, ada satu lagi bandar kita pergi, nama dia Mitten Wall. Bandar Mitten Wall ni kecil dan dia macam gamis juga. Boleh kebanyakan rumah dia, rumah-rumah hotel-hotel dia semua Alpine. Hotel Alpine, design Alpine, pokok-pokok kayu dinding dia, dan dia dinding dia semua dia lukis rakyat. Ada cerita-cerita macam-macam lah, cerita raja, cerita Christianity, kisah rakyat lah. Banyak. So kita kena tengok cerita. Dan dia di kaki gunung, Alps Bavarian tu lah. Bavarian. So sambil-sambil kita ngopi-ngopi tu kita nampak je Bavarian Alps tu. Kita duduk macam dalam lembah kan. Jadi dalam itinerary Bavaria ni sebenarnya ending kita adalah di Munich. Mana kita start dah habis di Munich. Mana sebenarnya daripada Garmisch nak pergi ke Munich hanyalah dalam 2 jam sahaja. Tak jauh. Dan lagi satu nak cerita, patah balik ke Cortina tadi daripada Dolomiti tadi, Dolomites. Sebenarnya jarak daripada Cortina tu nak pergi ke Bolzano sebenarnya dalam 100 km. Kita perlukan 5 jam nak sampai sana. Sebab jalan dia slow, pusing-pusing, betul berhenti bergambar lah, itu ini mengapu semua kan. Jadi nak cerita jarak dia dekat tapi dia tak boleh pergi laju, kecuali sebab ramai orang kat sana, turis ramai, naik basikal melambak, orang bawa kita spot pun banyak. Memang orang jalan kaki pun lagi ramai kan. Orang sewa kereta sport dan buat ramp kat situ. Jadi kami balik cerita pasal Jerman tadi, tak mahu kerana kita lompat-lompat ni, takut terlupa. Kemudian dekat Jerman ni, so kita buat Bavaria. So kena ingat macam Manuel sebut, Bavaria adalah Bayern untuk bahasa Jerman dia. Jadi that's why Bayern Munich tu maknanya Bayern tu, Bayern Munich ke Bayern Leverkusen tu semua duduk dalam tim bola. Tim Leverkusen, Bayern Munich adalah tim daripada Bavaria. Macam tu. Dan kemudiannya habis tu, so di Bavaria ni selain daripada kita buat Neuschwanstein Castle, Castle yang Disneyland tu, dan juga Top of Germany punya train dengan cable car, tarikan lain selain daripada Gunung Ganang dia adalah bandar dia yang kami sebut tu sebagai bandar yang cantik dengan drawing bangunan, fasad-fasad dia yang cantik dan juga desain Alpine dan juga peluang duduk. Anda tidur di dalam kawasan Bavaria, maknanya Gunung Ganang Bavaria. Jadi itu cerita Bavaria dia. Kemudiannya bila kita nak balik ke Munich, kita boleh je balik straight Munich, tapi sebab kita nak bagi santai-santai, kita pusing ke Salzburg kalau ikut itinerary kita. Dan kat Salzburg tu barulah ada Sound of Music. Sebelum tu kita pergi satu pekan yang best, pekan tepi laut Tasik. Zell am See, iaitu bandar yang halal dia banyak. Jalan 2-3 langkah kedai halal, 2-3 langkah kedai halal. Sebab orang Arab suka Tasik ni. Jadi kita pun cakap macam kita pun suka jugalah. Kalau ada masa lama kita nak naik cruise lah, macam-macam. Sebab kedai halal banyak. Jadi kita anywhere kita boleh makan. Jadi kemudiannya Zell am See kita pergi ke Salzburg. masih lagi dalam Tirol punya apps. Maknanya kita daripada Bavaria masuk balik Tirol sebab kita masuk balik Austria. Kemudian masuk balik Salzburg. Salzburg macam biasa, mungkin ramai tahu dia adalah Sounds of Music. Dia datang dengan outlet, dia datang dengan Old Town dia. Old Town dia agak baru lah. Apa-apa saya rasa Old Town dia orang ni tak boleh, design Old Town di Salzburg ni tak sama dengan design untuk Jerman punya style. Even Innsbruck punya design untuk kita lebih better daripada Salzburg punya design, daripada konsep dia tu. Dan seterusnya kita akan balik ke Salzburg, ada outlet, dan kita akan buat Munich. Munich macam biasa, ramai travel agency dah buat, ada yang mungkin dah ramai dah join. Kita akan buat biasanya semua benda yang sama. Kita buat Maria Plus. Kemudian kita akan buat dia punya Museum BMW. Kita akan buat, kita akan lalu ke Alliance. Stop. Nak bawa pergi ke stadium dan juga pergi mungkin beli souvenirs. Masa kami pergi tutup sebab ada yang Nation Cup final tu kan. Kemudiannya jika ada masa kita akan pergi ke Olympic Munich punya park. Jadi kemudian kita akan depending on timing of flight kita kalau macam kami buat hari tu juga dan terus pergi airport. Masa kami punya reki hari tu, sebab kita punya reki sama juga tapi kita buat 6 malam saja sebab kita sampai malam yang ke-7 tu. Hari pertama kita sampai, kita datang pada hari tu, masa kita reki kita datang pada Manchester. Flight kita sampai 9 malam. Jadi untuk tuan-puan semua, kita plan flight akan sampai pagi atau petang. Dia tukar, kalau sampai pagi
mungkin akan balik petang. Kalau sampai sampai pagi balik mungkin pagi, sampai petang mungkin balik petang, sebab dia bagi masa lama sikit untuk tour. Jadi ini kisah kita punya reki, dan kita sangat orang kata kita happy lah sebab kita ambil keputusan untuk buat percubaan route ni. Dan kita tahu juga pasal kita check pasal halal, kita check pasal lokasi solat. Tapi pasal solat, Mona, travel kita ada special sikit kalau bulan 5-6. So bulan 5-6 sebab maghrib dia pukul 9:30 kan, jadi kita sembahyang semua kat hotel. Tetapi macam bulan 9, bulan 10 ni kena sembahyang kat Islamic Center. Jadi, tapi tak ada isu because every city yang kita pergi tu memang ada Islamic Center dan masjid. Dia ada city-city yang tak semua sebenarnya. Salzburg ada, Innsbruck ada, Garmisch pun ada, Zal MC pun ada, banyak tempat ada lah. Kalau tak ada juga biasanya grup ni grup kecil. Contohnya Lago di Bryce tu kan, kita plan kalau tak ada juga ambil semayang pelan-pelan, semayang dekat park. Tapi janganlah semayang bertelekung. Janganlah semayang bertelekung, buat takut orang fobia. Bukan kita tak bagi, kita kata takut orang kata Islamic phobia kan. Tapi kita tahu traveller Maizara ni dia sangat dah berpengalaman. Jadi mereka sangat relax je. Dah solat. Kita baru nak cakap solat, tak dah. Dia cakap dah tahu tengok kiblat sendiri. Jadi so maknanya isunya solat dengan makan. Jadi okey, apa je yang kita buat nanti adalah dalam itinerary kita. Untuk itinerary yang kita nak lancarkan nanti, kita plan kita nak buat pada bulan 9 ni start. I think bulan 9 dia pada hujung bulan 9. Ada satu date bulan 9, tapi kita akan buat dengan minima 10 orang. So kalau kita buat is actually sesiapa yang nak ni, kita akan collect dulu harga tiket. Collect tiket dulu. Kemudiannya kita akan tengok dululah, tak tiket pun kita akan try nak tengok sebanyak mungkin dapat flight, sebanyak mungkin orang register. Tapi kalau dah dapat 5-6 orang kita akan ambil, kita akan start untuk collect tiket lah. Tapi kita tak naklah beli tiket dulu, kan tak cukup orang. Jadi kita akan, biasanya kadang-kadang trip-trip yang macam Treki ni kita akan try condense kan. Contoh kalau bulan 9 tak boleh, kita akan buat bulan 10 awal. Tak boleh bulan 10 awal, kita akan buat bulan 10 hujung. Jadi bulan 10 bulan 9 rasa saya G bawa, dan then bulan 10 saya bawa, bulan 10 last Mona bawa selepas tour dia balik, ataupun macam mana saya tak ingat. Nanti ada date dia kita akan keluarkan. Tetapi apa yang kita nak maklumkan, tour ni kita dapat dalam itinerary-nya kita akan tidur 2 malam dekat Tirol, dekat Austria. So maknanya kita akan tidur kat Innsbruck 1 malam. Kita akan tidur dekat sama ada ZMC ataupun kita tidur dekat Salzburg. Kemudiannya di Dolomiti kita akan tidur di East Dolomite, capital of dia Cortina, dan kemudian kita akan tidur capital of West dia iaitu Bolzano. Kemudiannya kita akan tidur main Bavaria punya region punya highlights iaitu Garmisch-Partenkirchen untuk buat 2 malam tu. So kita tidur dekat situ 2 malam, dan malam akhir kita akan tidur dekat Munich sebelum kita balik. Jadi kita dah buat semua analisa, study macam-macam buat. Untuk tour ni, kita pasti tour ni at the moment kita plan nak buka untuk minima dia, maksimum dia dalam 12, 13, 14 orang, sebab kita nak pakai van saja. Van sebab kita pasti Maizara sekarang dah susah dah nak jalan dengan bas kecuali Rusia. Rusia kita hot selling, sentiasa banyak hanya pasal cabin tak cukup. Dan juga orang rasa sebab Maizara selalu diassociatekan dengan travel yang agak orang selesa kecil, tak nak macam grup 40-30 orang. So kita tutup grup kita dalam 24-26 orang. Even Yunan kita pun tour yang besar juga. Yunan, the reason why kita buka besar sebab kita nak pakai bas besar. Kita buka 25-26 supaya tukar bas jadi 40 seater instead of 38 standard bas Cina. So benda-benda ni semua kita calculate untuk bagi yang terbaik kepada pelanggan kita. Jadi untuk trip ni, untuk trip yang kita akan jual nanti, kita tak akan bagi makan kecuali breakfast. Tak ada makan kecuali breakfast. Kenapa tak ada makan? Sebab kami nak kontrol harga nak bagi. Sebab kita kadang-kadang ada orang kata seriously mahalnya. Tapi kadang kami
kita orang nasib macam konon-konon lah Maizara kan, compare kan dengan Raycation. Kan kita compare sikit je, Raycation boleh jual 18, kita kata Raycation dia target orang ado-ado, lepas tu dia driving, lepas tu dia masak lagi kan, lepas tu dia target Singapore, target orang-orang yang nak OTD. Macam Maizara ni lebih kurang kita tahu pasal program ladies yang operate tour kita ni. Raycation lelaki semua kan, kita ladies saja. Ingat satu hari nanti nak buka ladies only lah tour, rasa macam menarik juga. Anyway, patah balik, kita hanya bagi lunch saja. Kita bagi breakfast saja. Kemudian kita bawa ke kedai halal lah. Kita bawa ke kedai halal. Kalau tak ada kedai halal, kita pergi makan pizza pasta yang. Tetapi yang paling kita penting, macam kita ada terima komen daripada ada customer kita regular, kadang dia kata saya pergi dengan syarikat ABC lah apa tu, adalah syarikat ABC tu kat syarikat ABC punya syarikat lah. Dia kata diam, dia cross jalan, tengok jam pukul 1, pukul 12 tak berhenti, 1 tak berhenti, 2 tak berhenti. Rupanya dia bawa bekal, kita semua lapar. Tak, kita tak macam tu sebab kita tahu kita pun nak makan. Takkanlah kita bawa grup, tak ada kan. Jadi kita akan berhenti untuk makan, sama ada you berhenti, you ada pack sendiri, you makan dalam bas, ataupun kita berhenti untuk bawa you makan halal ataupun Muslim friendly, Islam friendly, vegetarian ke apa benda kan. So Mona dah bangun, saya cakap ni. Jadi seterusnya apa kita buat lagi? So that's why kita nak try control harga kita, sebab kita nak jual seperti dalam range yang kita nak, introduction kita besok. Tapi kita tak finalize pun, tapi anggaran saya belas ribu lah. Dan nak bagi tahu sebenarnya hotel dekat kawasan apps ni memang mahal. Dia mahal lah. Mahal 2,000 per malam, 2,000 per malam, 1,800, 1,600 per malam. Yang nak duduk city kan. Jadi saya dah bagi tahu harga tu, boleh agak lah berapa anggaran harga untuk package Dolomite, package 3 apps ni. Kemudiannya entrance fee dalam tour kita bagi 3, kita dah masukkan ataupun kita bagi free. Ada yang murah kita bagi je, kita sapsoi je. Tetapi yang kita tak masukkan sebab kita takut ada orang takut tinggi, tak nak penat. So kita dah keluarkan 2 entrance fee, 2 je entrance fee yang kita tak masukkan. Tak ada macam Switzerland yang mahal gila kan. Switzerland punya Jungfrau tu aja 1,000 lebih kan. Ini tak ada. Entrance fee anda kena bayar maksimum pun dalam RM600 saja. So entrance fee keluarkan duit dalam RM600 yang kita tak buat, iaitu Top of Europe. Sebab Top of Europe ni dekat Zouk's Pizza ni, sebab hari tu adalah hari yang kita tidur 2 malam Gamish Party Kitchen. So sebab kita buat pagi, dan bila kita turun, kita masih turun dekat kawasan hotel kita, kawasan bandar Gamish tu. Jadi kalau tak nak buat, tak nak pergi, nak berehat, tak nak pergi panjat tinggi sejuk lah apa benda, stay je kat hotel. Bila kita sampai, kita akan ambil anda untuk kita pergi keluar makan tengah hari, dan kemudian baru kita sambung pergi Neuschwanstein Castle. Okey, berbalik pasal Neuschwanstein Castle, masuk sini kat mana? Berbalik pasal Neuschwanstein Castle ni, Mona cerita sikit pasal kisah Castle ni. Castle ni sebenarnya baru je. Ludwig buat, King Ludwig ni dia buka. Lepas dia buka sebulan tu dia mati. Lepas tak siap. Dia kononnya dia plan 200 bilik. Dia dapat buat 15 bilik je. So bila tak siap, sebulan selepas dia mati tu, diorang hutang banyak, kerajaan hutang banyak, jadi terpaksa buka untuk orang ramai untuk tanpa hutang. So zaman Hitler, Castle ni dijadikan tempat simpanan barang-barang mahal lah, lukisan, dirampas lah. So sekarang ni kalau nak pergi kat sana, dia cantik je gambar dari jauh. Kalau daripada dekat, dia tak nampak apa sebab dia tak boleh, dia memang cantik boleh dari masuk jauh. lah istana, boleh masuk tengok lah. Tetapi masuk istana tu daripada jalan luar 40 minit jalan kaki. Lepas tu kalau kita naik bas, bas tu berhenti lagi 30 minit juga jalan kaki. Jadi apa yang kami buat adalah kita belikan tiket bas, kita naik bas tu, and then kita turun, kita pergi kat bridge dia. Dia orang ada buat satu bridge, Maria Bridge tu. Dari bridge tu kita boleh nampak pemandangan castle tu. So kita ambil gambar kat situ, and then kita naik bas balik, pergi ke bas kita.
Tapi untuk yang semua mungkin berminat kan, sebab ramai orang macam kata I suka history, I nak tengok istana di dalam. Sebab istana dia kalau nanti saya akan share, bila-bila kami free kami akan share. Kami dapat juga konten-konten yang orang buat. Ludwig ni ada cucu cicit dia, dia ada cicit-cicit dia yang dapat access istana tu. Jadi dia orang pun share. Baru saya tahu ada bilik rahsia, macam mana dia nak turun dengan jembatan, dia tunjuk. Jadi kalau siapa yang berminat, isu dia kita tak nak orang marah kita, mengeluh kenapa you paksa kita jalan kaki. So kita tak nak. Jadi kalau yang ada tenaga muda ataupun tenaga yang suka sejarah kata I angkat tangan, I nak pergi, silakan. Yang tak pergi, silakan turun dengan bas dan enjoy lah kopi-kopi, shopping-shopping. Sebab bas tu ada sentiasa. Jadi instead of kita suruh you jalan, kita bawa you juga untuk viewpoint, dan kemudian you turun pergi ke museum, pergi masuk ke istana dan keluar balik naik bas, lepas tu balik. Jadi maknanya kita bukan tak bagi, kita bagi, tetapi kita tak nak masukkan dalam package. Sebab satu, harganya dalam about RM200, RM180-200. Jadi kita tak nak bandelkan juga. Jadi kalau siapa nak pergi je. Better awal supaya kita boleh buat booking. Jadi kerana itulah ada 2 entrance fee yang kita tak bagi, yang kita tak masukkan, iaitu Top of Germany, iaitu kita panggil Zugspitze. Kemudian dengan istana entrance fee untuk istana dia, istana di istana Neuschwanstein-Kasse. Neuschwanstein. W untuk Jerman sebut V. So dia bukanlah istana lama, tak selama macam 1900. Kalau dekat dengan negara-negara Europe lain kan semua 1800, 1400. Dia ujung kan? 1800. Dia mati pun 1890 macam tu. Dia mati dengan misteri sakit. Ramai orang kira sedih jugalah. Anyway, dalam tour ni, okey, apa yang ada dalam tour ni? Entrance, okey, entrance. So dalam tour ni kita kira entrance yang kita ada. Satu lagi yang kita mungkin takkan buat, yang jangan tanya ke, ataupun kalau nak buat boleh juga buat sendiri tapi sukar, adalah Top of Innsbruck. Apa tu Top of Innsbruck? Top of Innsbruck adalah naik cable car atau funicular pergi ke atas kali Innsbruck. Sebenarnya kita boleh je buat, tetapi sebab because of kekangan masa, dan selepas kita pergi Zugspitze, kita buat keputusan Top of Germany tu lebih hebat daripada Innsbruck. Sebab masa kami pergi, nampak view dia macam tak berapa tinggi, rendah je lah, 1000 lebih satu kan. Kalau time kabus, satu abuk kita nampak. Tapi Zugspitze pun sama. Kita dapat cepat, kita tanpa pagi. That's why nanti bila trip Zugspitze tu, kita kena pergi awal pagi sikit, 8 suku kita dah pergi naik. Sebab sometimes tapi awan Zugspitze tu walaupun you tak nampak top, tapi dia punya train punya view pengalaman melalui Bavaria region. Innsbruck tu kiri kanan tak ada apa. You naik je kan? Naik je. Tetapi sekiranya ada orang nak juga buat, jadi boleh juga buat. Sebab saya tahu traveler kita ni dia orang kata savvy. Contohnya kita tahu je cara nak buat je. Contoh kami bawa balik beg anda, masuk check in dulu, anda buat lah, lepas tu balik sendiri je, naik taksi ke naik Uber. Tak ada isu. Kalau saya pun, sebab saya kata dah pergi, sebab entrance dia tak mahal. Entrance dia €13 je nak naik ke Top of Innsbruck. Jadi tak ada isu. Kalau ramai-ramai nak, kita boleh buat. Tetapi ada kekangan dia sebenarnya yang paling kelakar. Top of Innsbruck tu tutup pukul 5. Ada ke tutup pukul 5? Kan macam kita baru tour start pukul 3, pukul 5 dia dah tutup. Tak sempat kita nak buat apa-apa. Jadi tak apa, itu kisah lain. Tapi kita ada masuk lagu di Bryce, kita akan masuk dalam Taman Negara UNESCO tu, kita akan masuk. Tetapi kita tak masukkan adalah boating. Boating tu adalah €50 per boat, boleh masuk up to 6 orang. Kita tak masukkan sebab apa? Kita tak tahu siapa yang nak berboating. Kena buat sendiri. Tak. Datin Seri Roselina memang sesuai untuk Datin Seri Roselina yang dah buat hari tu, yang kita dah buat Switzerland, Italy. Ini totally saya ingat kurang sikit shopping. Datuk DZ mungkin kata bagus, tapi ada juga sikit shopping. Jadi okey. Oksigen tak perlu. Tak tahulah kalau ada sikit inhaler ke, sebab saya sendiri pun rasa macam dizzy juga sikit-sikit, tapi taklah seteruk tapi tak seteruk Jet Mountain. Zugspitze 3,000 je, 2,900 je Jet Mountain. Tapi kalau you tak larat, turun cepat lah.
Tapi memang Kena pergilah best. memang best lah. Selepas bila kami pergi nanti sebab kita pergi tu rushing, sebab sekarang kita pergi kita akan bagi masa sejam lebih atau 2 jam sebab kita betul-betul nak bagi siapa-siapa nak experience jalan tu. Jalan trekking pergi ke gunung tu kita nak bagi benarkan. Saya betul-betul nak bagi benarkan. Saya nak cakap please take your time. Siapa-siapa yang buat Dolomites punya OTC punya cable car tu, saya nak cakap pergilah experience, jalanlah tuan-puan buat hiking ke bukan hiking, walking lah, walking. Macam tu sebab Tapi saya rasa paling diorang suka lah beli kopi dan makan croissant. jadi Croissant coklat. kemudiannya okey, saya patah balik ada call masuk ni. Jadi saya patah balik tadi, apakah entrance tadi macam saya cakap tadi, Lago di Brais tu adalah highlight untuk Dolomiti. Jadi tetapi kenapa kita bagi tiket masuk ke dalam kawasan UNESCO tu sebab dia ada bayar. Kemudiannya tetapi kita tak bagi book siap-siap boating dia. Boating dia banyak gila boating dia, tetapi yang diorang tak ada adalah Tukang pandu. Siapa yang nak mendayung tu? Sebab saya sendiri pelengah, sebab G ada mendayung. So kalau tak ada, kita tengok tasik tu sendiri pun dah memang wow sangat. Ya, betul. Memang sangat best. So kita akan nanti setiap grup ini atas nasihat konsultan kami Nick Rubia, kami akan buat piknik beberapa tempat yang sesuai. Maknanya piknik tu apa? Kalau rasa tak nak makan dekat kafe, makanlah piknik. Tetapi kalau sejuk tu, kita duduk dalam kafe je lah kan. Kat dalam kafe ada kopi. Inilah di mana di dalam kafe itu ada halal chicken chop. Ada bukan macam chicken chop lah sebenarnya. Pizza dia halal. Pizza vegetarian. Pizza So halal. ada option halal lah. Bukan kedainya halal. Option halal available. Dan dia tulis terang. Halal dia tulis. Pergi Itali kena makan pizza. Jadi itu adalah entrance dia kat sana. Other than that, Cortina di Cortina tidak ada entrance fee apa-apa. Yang lain semua cable car kita masuk dah. Cable car lain semua kita masukkan. Ozi Museum juga kita dah masukkan entrance fee. Ozi untuk saya Ozi tu sangat menarik. Museum dia compact, cerita pasal sejarah Ozi, kisah pasal Tyrol Alps, Bavarian Alps, Dolomite Alps, kisah macam mana Italy kata dia nak Ozi, Austria kata dia nak juga Ozi sebab jumpa kat border dekat museum tu. So macam menarik cerita ni kan. Dan juga jadi makna entrance fee yang lain semua kita dah masukkan. Dan dia memang banyak sangat cable car. Setiap bandar tu ada cable car. Cable car A, Dia B, bukan, C, D, E. masalahnya satu bandar bukan satu cable car. Ada Banyak-banyak dua, cable tiga car. Jadi kita pilih the best. The best lah sebab kita dah naik cable car. majority of the cable car. So kita tengok ada satu yang best tu, kita kata kita naik ni sajalah cukup lah. Sebab yang lain tu bila kita dah naik yang ni, yang lain dia dah tak ada habis. benda dah. Okey, habis. So terusnya apa lagi kita nak cerita pasal kita punya reki dengan result dia. So untuk orang yang umur 40-an sesuai tak sesuai. Untuk warga emas sesuai. Dia banyak jalan tak? Tak banyak. Lagi satu, ada shopping tak? Ada. Outlet ada, supermarket ada. Dengar, Maizara ni kalau ada Mona dalam trip ni, dia obses dengan segala supermarket ataupun grocery stores dekat trip. Dia tahu segala jenama. Apa jenama Mona? Ada Netto, ada Lidl, ada Asda, Asdi, segala macam ni. Sebab situlah kalau yang those people yang nak beli coklat, Kadang-kadang nak beli baju, baju tidur. and then coklat yang local coklat. Saya tak cakap pasal brand yang international macam Lin, macam ni kita brand local. semua tu. Ni yang local. Local yang nak sebut pun susah. Tapi bila kita baca ingredient dia, boleh makan sebab dia pakai soy lecithin kan. And then dia ada yang vegan kan. Jadi, dan dia yang best je kalau kita beli coklat yang local ni, satu dia murah, €1 je, kadang-kadang €1.5 je. Dia kacang dia sebulat-bulat satu. Dia bukan hancur. Kalau macam jenama lain tu, yang kat Malaysia ni dia banyak hancur kan. Ini yang jenis satu-satu. Jadi, itu hanya jual di local supermarket. Jadi, kita kena pergi dalam ke supermarket. Kadang-kadang supermarket tu tepi hotel je. So tak ada isu lah. So ada beberapa lokasi tu kita memang, kita kalau buat kita akan cari. Sebab kita memang nak bagi, sebab satu, grup ni dijangka sama ada grup ni besar. Tapi grup Maizara kalau besar pun 20 je orang, 20, 21, 22. Ataupun grup kecil 10 orang. So apa benda kita nak buat is actually kita nak bagi mereka. Sometimes kita tahu sebab kita tak bagi makan, kita tak provide makan. Sometimes ada orang akan nak pilih beli roti, ada orang nak beli buah-buahan, nak beli salmon. Mona jumpa sotong kurita.
Sedap kan? Sedap. Potong boleh makan slice. Kita orang bentangkan kain sapra, kita buat piknik terus. Benda ni insya-Allah kita akan buat. Sotong tu dia dah marinate dalam macam masam-masam sikit dalam cuka. Jadi dia dah masak. Sedap. So maknanya kita tahu tour kita tu kita tak nak lah macam too rigid. Dan setengah orang kata macam okey, tour akan dioperate dengan MPV. Okey, MPV kan, tapi MPV tu kalau katalah abang tu membawa MPV, abang tu memasak, abang tu buat penat, semua orang tunggu masa makan, abang semua orang pensan, last sekali penat bawa. Lepas tu tour juga setengah tour datang dengan makan malam disediakan, tapi sila ambil bungkusan makan malam anda dekat airport waktu nak jalan sebanyak 5 atau 6 bungkusan. Itu kalau awak cakap awal-awal, saya bawa lah menu yang saya suka, awak tak payah bagi. Itu pun dengar juga ada orang pernah komen apabila mereka dapat kepada kami. Jadi kami jadikan sebagai pedoman supaya kita tak buat. Kalau kita buat pun kita bagi sambal ataupun kita bagi sikit-sikit. Sambal tu kita memang bagi. Jadi treat ni sesuai tak? Okey, nanti ada visa memang ada, tapi macam kita cakap visa senang buat. Kita buat itu visa 2-3 minit tu dah siap. Tapi at the moment bukan visa UK lah. Visa UK. Contohnya visa ke sana nanti. Kan? Mona ni kelakar. Sebab kita kawasan Alps kan? Tak, visa untuk Europe kan tahun depan ni. Yalah, 2026. Jadi visa tu start 2026, tetapi mereka sentiasa postpone. Jadi jangan tahun depan pun tak tentu lagi ada. Jadi lokasi halal. Jadi macam kita orang, hari tu kita pergi lunch, kita tak makan pun. Adalah sekali-sekala kita makan yang selain pada piknik dan halal, makan kebab tu dan makan pizza ni kita ambil pizza slice saja. Sebab kita pilih nak jalan banyak sikit sebab kita reki kan. Jadi sebab kita ambil kadang kita makan on the way. Tapi kopi-kopi kita memang banyak. Kejap-kejap mengopi. Sebab ada macam kedai-kedai macam dekat Gamish, dekat Meter Wall tu dia ada kedai pastry dia yang macam buka pagi untuk sarapan. Ya Allah, pastry dia nanti kita akan buka. Kita kalau jadi kita memang nak bawa semua orang pergi ke kedai pastry yang buka 6.30 pagi tu. Best dia macam orang kampung datang situ untuk sarapan. Kita pun join sekali. Sembang-sembang. Lepas tu dia pun cakap saya datang tapi tepi Malaysia, apa dia Thailand. Betul. Okey, jadi kita buat ni kepada orang yang betul-betul nak relax, nak enjoy, tak nak rushing. Orang yang dah cover dah pergi. Kita tak nak orang yang macam diva. Macam biasa Maizara, saya kena cakap tak boleh diva, tak boleh nak demand apa-apa. Sebab apa kami bagi, kami dah decide this is the best for the masses. Kecuali you ambil kami nak buat private tour macam setengah customer kami yang buat tu. Jadi kita boleh privatekan, boleh kita buat special sikit, tetapi kita percayalah kita dah buat sebaik-baiknya. Seboleh-bolehnya kita nak bagi yang terbaik. Tapi macam saya kata, kopi-kopi, bawa tumbler, bawa flask, kalau nak minum-minum tu memang menarik sekali dalam aktiviti ni. Aktiviti ni memang mungkin ada orang cakap lajunya aktiviti ni 7 malam ni buat. Tapi anda tumpang kena perasan, ramai sekarang tour memang dah jadi trend buat 7 malam, 6 malam, 7 malam, 6 malam. Sebab apa? Dia orang tak nak mahal sangat. Sekarang benda everything small. Nak bila kami buat costing kan, berkali-kali revise sampai sekarang tak boleh launch lagi. Sebab bila kita tengok mahal. Hotel, ya Allah, hotel Munich tu kau agak 2,000. Kena duduk satu orang kata 35-40 km baru dapat harga 1,000. Kemudiannya dekat Dolomites 2,000. So kena betul-betul kreatif. Kerana itulah kita nak orang yang sihat-sihat sikit pergi juga. Sebab kemungkinan kalau grup tu kecil, kemungkinan kita akan gunakan hotel-hotel alpine, bukan hotel yang maknanya ada beberapa kali hotel mungkin tak ada lift. So bila kita mungkin minta packkan untuk jadi satu malam, sebab kita satu lift memang kadang-kadang bila macam Cortina kan, lift memang sebab hotel dia hotel alpine, orang yang pergi tu orang rangi-rangi, dia tak perlu pun lift pun. Lepas tu kita nak bagi tempat yang nampak gunung ganang, jadi kita kena duduk kat kawasan yang hotel alpine yang kayu-kayu tu supaya anda dapat hirup udara segar dekat sana. Jadi kita fikir benda-benda tu, jadi kena prepare lah sikit-sikit. Dia macam kita bukan backpacker sebenarnya, tapi kita dah buat benda ni sebagai, sebab dia hotel yang cantik di kampung memang tak ada lift. Macam kita tidur hari pertama kan, walaupun kita duduk kat Innsbruck, kita drive sampai ke south dia another 30 minit, tidur dekat kaki gunung. Tapi lawa lah view, tapi tak ada lift. Tapi keluarga breakfast. So kalau kita juga mungkin tak bagi hotel yang ada breakfast, kita mungkin sediakan breakfast. Sebab kita beli, kita bagi coffee, teh. Sebab dia orang hotel tu biasanya ada
apa cawan, apa cerit semua kan. Ataupun kita berhenti keluar awal macam kita orang buat. Keluar awal minum apa orang kata breakfast dekat tak, even dekat Cortina. Cortina kita tak ambil breakfast, kita pergi breakfast dekat bandar dia. Dekat bandar macam orang lain je duduk makan croissant, minum kopi. Macam best lah kan. Barulah feel tak ada macam alamak pening kepala. Tapi ada juga hari yang kena rushing. Jadi untuk itu kami akan launch benda ni. Trip pertama pada bulan 9 dan 2 trip kemudian pada bulan 10 tahun ini. Dan seterusnya pada tahun depan mungkin kita akan mula pada hujung bulan 4. Dia sebab dia tak boleh awal sangat, dia tak buka. Saya takut sebab kita ni pun macam orang kata try ni sebab ada tempat yang macam tutup. So kita kena adjust. Dia bukan buka sepanjang tahun. Cable car kan. Cable car dia tak buka sepanjang tahun. Kelakar. Tapi Zouk Pizza buka sebab dia orang main ski. Tapi saya takut sejuk sangat untuk semua orang. Jadi satu pun macam Innsbruck kan. Innsbruck kapalnya kalau winter kau tak boleh masuk langsung sebab jalan tutup. Ya ke? Ya. Buka. Innsbruck ada cuti. So apakah kita punya selling point tempat ni? So selling point untuk trip ni adalah kita katakan sebagai kita adalah kembara unik untuk 3 apps. So very rare tuan-puan akan dengar ataupun kami mungkin antara the first akan claim produk ni sebagai produk kami. Kita dah Google cari, tak ada orang buat. Sama ada dia orang terlepas pandang ataupun dia tak perasan ataupun dia orang tak reki, dia orang tak bersedia, ataupun team marketing dia tak bersedia, ataupun macam kita owner, kita buat sendiri semua benda. Jadi kita buat 3 unique apps dengan gabungan Gunung Ganang, bandar-bandar, tasik-tasik menarik, istana dongeng, resort ski, bandar UNESCO, dalaman Top of Germany dan outlet. Kat outlet ni kita ada satu je Salzburg outlet, Mayata Glen, tetapi Mona akan paksa kita buat satu lagi outlet istimewa, TK Maxx. Tapi kita tak boleh tulis dah itinerary sebab terlampau ramai orang tiru kita. Kita pun penat dah sebab kecewa gitulah kan. Tapi tak adalah sangat, nak tiru-tiru je, kita tak kisah. Sebab once kita launch ni, kita tak apa, kita pertama, tak apa. This is actually memang once in a lifetime punya experience, because untuk kami pun dah memang wow juga, once in our lifetime experience. Masa bebas, kita memang bagi masa bebas dekat tahun-tahun dia tu. Tidak terlalu penat, sesuai untuk semua peringkat umur. Betul, macam the whole loop untuk Munich ni tour ni tak sampai 1500 km pun. Jadi kalau anda dia jadi lama tu sebab kita berhenti ambil gambar. Dan kalau anda perasan kalau kita buat Maizara pun sekarang dah join, kalau setiap kita dah jual UK segala benda, bandar-bandar tu sampai ke Switzerland, kita punya Eastern Europe, kita punya Lapland, kita punya Balkan, semua route yang besar-besar, yang jauh-jauh kan. Tapi itu route tu sebab dia nak kena cover spesifik program. Tapi program ini sebab kita kata 3 apps, dia punya route atau route dia hanyalah kurang daripada 1500 km untuk 8 hari 7 malam. Just imagine, maknanya berapa kilometer tu? 300 kilometer je sehari kita jalan. Kemudiannya package ni lebih kecil dan dia disusun oleh pakar. Pandai dia cakap, pakar kembara Eropah. Itulah tu kononnya. Jadi saya rasa itu saja untuk kita. Kita akan launchkan pada esok hari. Kalau saya launchkan besok ataupun saya launchkan hari Isnin, esok Jumaat kan? Jadi kita akan maklumkan harga kita punya range is actually macam Switzerland yang Maizara jual. Siapa dia boleh tengok Switzerland yang Maizara jual, small group. Memang InsyaAllah Datin, rasanya berbeza sedikit. Apps ni mungkin ada juga Switzerland, tetapi orang kata macam fasad di kawasan apa, bangunan punya color dekat Bavaria tak sama dengan Dolomites tu. Dolomites tu tak ada dekat Dolomites tu, the road, jalan yang kita cross tu dipanggil the Great Dolomites Road tu tak ada. Tak ada. So tak ada, memanglah Dolomite tu tak adalah dekat Switzerland kan, tetapi experience tu mungkin tak ada ataupun tak ada, different region lah sebenarnya, different region. Jadi kami akan launchkan benda ni. Kita akan try, kita sebolehnya nak cuba. Jadi kalau boleh ada sesiapa yang geng-geng yang bersedia nak buat, jom kita buat untuk tahun ini.
dan kembara style orang kata free and easy lah. So kita kena sebut free and easy juga, sebab satu makan tak disediakan, takut orang kata makan tak sediakan. Jadi kita memang tak nak buat konsep kami sediakan apa orang kata pack yang dalam bekas tu kan. Kita tak nak, kita tak buat benda tu. Tapi kalau kita buat, mungkin kita akan buat sikit-sikit lah, kita bagi juga menu kita memang sedap. Menu kalau tour manager masak, saya ingat saya nak paksa, saya nak bagi arahan kepada tour manager lepas ni, macam saya buat lab plan. Satu hari tu kita bagi masak, kita panggil semua orang makan untuk berpiknik-piknik. Jadi dalam tour ni kita memang ada sesi piknik, tapi bukan makan. Kita piknik macam kita, sebab ada hari macam kat Cortina, kita berhenti beli di Cortina ada satu pasar raya dipanggil koperasi. So barang-barang koperasi banyak. Jadi kita beli barang-barang dekat situ, dan kemudiannya besoknya bila kita punya jalan nak cross the pegunungan jalan tu, kita akan tempat yang lapang. Kat sana orang lepak merata-rata tempat. Jadi kita akan berpiknik sambil tengok gunung ganang dan bergambar. Jadi kat situ kita akan buat piknik, minum kopi-kopi semua. Dan selain pada tu, selain untuk kami, kita punya orang kata keperluan dia adalah sediakan makan untuk especially makan tengah hari lah. Untuk makan malam tu boleh bawa ke macam mana, dan kemudian untuk solat. So dua-dua benda ni kita memang terjaga, kita memang jagalah. Jadi asalkan kami dapat cover benda-benda yang orang kata yang perlu untuk customer Muslim, memang kita rasa okey lah sangat tour ni. Jadi untuk yang non-Muslim jangan risau. Ramai yang dah pernah join Mazara, kita memang bukanlah kata kalau solat masuk masjid tak boleh keluar kan, you boleh duduk dalam bas ke, you kat mana-mana je. Sama je ikut duduk dalam masjid, pergi toilet kan. Jadi itu saja cerita pasal the apps ni. Slot kita akan buka selepas ini untuk kita mungkin akan buka sampai bulan 6 untuk tahun depan. Dalam kita punya brochure nanti boleh tengok, pilih-pilih date yang tuan-puan nak buat private tour pun boleh. Dan seterusnya, kalau saya tak buat live besok, kami mungkin akan buat live minggu depan nak cerita pasal Scandinavia Mazara. Ada 2 tarikh yang kita buka. Satu untuk 9 malam, grup tu 11 orang saja maksimum. So kita nak check replacement yang 2 orang nak jadikan 11. So package-nya dah 16,500 sampai 9 malam. Tapi dia ada half board, makan tengah hari ada. Kemudiannya kita ada satu lagi tour, iaitu pada 7 Oktober. Lebih murah sikit sebab dia 10 malam dan dia hanya makan tak penuh half board. Tetapi kita buka besar, so dia tak kena secharge 1,000. So package yang bulan 9 kena secharge 1,000. That's why dia jadi 16,000 lebih. Jadi next week kami akan terangkan, nak cuba cari lagi customer. Next week kita akan cakapkan pasal, saya akan cakapkan sebab saya akan ada sampai 23 saya 22 malam saya akan fly untuk buat Zhang Jiaji Avatar. So tunggu nanti kami akan buat, saya akan pergi untuk Zhang Jiaji, dah pergi China tak boleh sebut Zhang Zhang Jiaji Avatar Mountain. Saya akan pergi pada 23 hari bulan pagi, saya akan mula tour untuk Zhang Jiaji tu. Jadi tapi sebelum saya ada ni, saya akan try push untuk beberapa date yang kita ada. Alhamdulillah date kita yang untuk autumn semuanya ada takers. Even kita punya Yunan yang bulan 8 yang seram-seram tu pun dah ada orang masuk lagi 2, dah jadi 4 dah ramai dah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kami, ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada semua pelanggan yang sokong, yang dengar live, yang hantar mesej motivasi, yang bagi cadangan lokasi untuk lawatan, yang bagi pandangan. Jadi kita semua dengar, we know you. Yalah, so begitu je. So, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.